Generator kalau dah jadi macam ni bang, dalam kepala tu ibarat dah ada bunyi ambulans tau. Neno, neno, neno. Macam mana tak macam tu? Daripada gambar generator sebelum macam ni dan selepas kena bongkar macam ni. Alright. Ini antara episod kedua untuk SR3500IS yang mana kita ganti dia punya komponen, alat ganti, spare part lah. Okey, spare part yang perlu kita ganti. Pertama yang kita ganti gasket. Alright, gasket kita pasuk yang baru. Lepas tu kita ganti 2 batang spring yang baru. Okey, ni spring lama, ini spring baru. Ini valve yang lama, yang bengkok tu abang boleh tengok kat sini kedudukan dia, boleh nampak lah bengkok ni. Okey, ni valve yang lama, 2 batang valve. Kita dah ganti dengan valve yang baru. Okey, abang boleh nampak dekat sini. Lepas tu dengan satu valve seal lah. Alright, dengan satu valve seal abang boleh tengok dah berkeladak macam ni. Ini antara yang kalau spare part baru yang kita dah pasang, 2 spring baru, 2 valve dan juga dia punya valve seal lah. Okey, untuk ini hari kita punya projek kita nak pasang balik, fix balik dan kita akan try. Kita akan buat episod ketiga lah yang mana enjin ni dah hidup dan kita akan ingatkan sekali lagi, kita akan ingatkan sekali langkah-langkah penjagaan dan juga langkah-langkah penggunaan untuk semua jenis generator. Yang paling utama adalah inverter silent generator. Yang ini memang sangat-sangat sensitif. Okey, yang ini sebab apa? Kalau ada masalah dia tak macam normal generator. Yang ini dia makan modal besar sikit daripada normal generator. Okey, kita tunggu episod ketiga untuk SR3500. Kita jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum.